Kalau kau pernah rasa macam ni, dah penat jaga makan, dah turun berat banyak tapi lepas tu naik balik. Ini yang orang panggil yo-yo diet. Hari ni aku nak share macam mana nak elak benda ni daripada jadi kat kau. Let's go. Alright guys, welcome back to the new video. Okay, sebelum kita start dengan topik kita, aku nak minta korang untuk tekan butang subscribe dekat bawah ni. Sebab tahun ni kita ada goal, kita nak reach 15k sub. So korang tolong subscribe. Right, disclaimer sebelum kita start dengan topik ni, aku just nak mention dengan korang yang aku ni bukanlah nutritionist dan juga dietitian. Apa yang aku nak bagi dekat korang ni, tips ni lebih kepada mindset dan juga guideline berdasarkan experience aku. Alright guys, sebelum kita go through topik ni, kita kena faham dulu yo-yo diet ni apa sebenarnya. So dia senang je guys. Bila berat korang tu dah turun, lepas tu dia naik balik. Dia turun, lepas tu dia naik balik. So macam yo-yo lah, naik turun, naik turun. And benda ni biasanya terjadi bila korang terlalu fokus untuk nak cepat kurus. Aku ada dapat idea untuk bagi topik ni dekat korang sebab aku baca dekat komen, macam mana nak kurus dengan cepat? Macam mana nak ni. So takkan semua benda nak cepat. So kita borak pasal benda tu dekat dalam video ni. Aku faham bila orang nak start kurus ni ataupun nak start something new ni, dia punya motivation dia punya semangat dia memang tengah membara-bara. So dia terus start potong nasi, tak minum manis dan sebagainya. So bila kita dah buat semua benda ni, memanglah berat korang tu boleh turun cepat, tapi dia tak sustainable. Craving ni akan datang tiba-tiba. So bila korang start untuk layan craving korang tu, that's why lah dia akan rebound balik. Selain daripada craving, kalau korang diet terlalu ekstrim, korang juga akan meletakkan badan korang dalam keadaan yang stres. So bila badan korang dalam keadaan stres, badan korang akan berada dalam reserve mode ataupun survival mode. Ada dua benda yang akan berlaku, which is first, badan korang akan simpan lemak. Tapi yang kedua adalah korang punya metabolism pun boleh drop. Alright, tadi aku dah sembang pasal why, sekarang ni kita nak cerita pasal how, macam mana cara korang nak elak yo-yo diet ni. Point yang nombor 1, maintenance phase. Fasa ni ramai yang tak tahu tau. Bila korang dah achieve korang punya goal tu, untuk korang punya berat badan tu, ramai yang rasa macam okay, done, this is it, mission complete. So ini mistake dia. So korang kena faham, korang kena bagi badan korang adapt dengan korang punya lifestyle ataupun berat badan korang yang baru ni. Apa yang korang boleh buat adalah reverse diet. Contohlah masa korang diet ataupun korang ada fat loss journey korang tu, korang makan kalori sebanyak 1800 ataupun 1900. So apa yang korang boleh buat, by numbers aku boleh cakap adalah korang increase korang punya intake tu maybe 100 kalori ataupun 150 kalori macam tu per week. So untuk memudahkan korang faham, mungkin masa aku diet tu aku makan 1 senduk je nasi. So bila untuk maintenance phase ni aku nak makan lebih sikit, aku increase jadi 2 senduk. Kalau korang tak buat benda ni, mission complete, go back to normal, 5 senduk, 1 bukit nasi. So that's why korang ada masalah yo-yo ni. Kita naikkan sikit demi sedikit. Tapi kalau berat badan korang ni naik, korang jangan risau sebab itu adalah badan kita tengah nak adapt. Technically kita nak cari something yang boleh sustain. So kita kena ada cara kita. Inilah yang korang kena buat dalam maintenance phase korang. Alright, point yang nombor 2 adalah senaman. So macam yang aku selalu cakap dekat video-video aku yang lepas, senaman, resistance training, strength training, cardiovascular exercise dan sebagainya ni sangat-sangat penting. So untuk topik kali ni, apa kaitan dia? So kalau korang buat resistance training ataupun korang buat strength training, aku selalu cakap kita nak increase kita punya muscle mass sedikit. Korang jangan rasa, oh tak nak lah, saya tak nak buat resistance training ni, strength training ni, nanti saya masa-masa besar dan sebagainya. Kita tak cerita pasal physical, kita nak cerita pasal function. Kalau korang tak ada muscle, tak buat resistance training, tak buat strength training, korang punya metabolism boleh jadi slow ataupun boleh drop bila korang dah start diet. Dan bukan itu sahaja, bila korang ada otot, otot ni dia pemurah, dia boleh bantu korang. Macam mana dia boleh bantu korang adalah dia akan burn more calorie at rest walaupun korang tak buat apa-apa. Ini adalah yang kita panggil afterburn effect. Right, point yang nombor 3 adalah mindset. Mindset yang aku nak korang ada adalah slow is fast. Sebenarnya kalau korang nak tahu rahsia orang yang boleh maintain badannya ni, dia tak yo-yo. Sebenarnya dia buat something yang sustainable. Sebagai contoh, kalau korang suka nasi lemak, kalau orang yang nak cepat, dia akan terus cut nasi lemak. Padahal dia suka sangat ni nasi lemak. So, apa yang korang boleh buat adalah at least korang control portion korang. Ataupun daripada hari-hari makan nasi lemak, 7 hari seminggu makan nasi lemak, kurangkan frekuensi. Badan kita ni lain-lain gang. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. So kau kena faham diri kau. Benda ni aku boleh buat untuk jangka masa yang lama ke tak? Kalau tak boleh,
dan kau kena cari satu approach yang sustainable untuk diri kau. So dalam topik mindset ni, aku nak share pasal klien lama aku dulu. Dia ni seorang yang semangat dia tinggi. Bila dia dah tahu dia nak kurus, bila dia kena start exercise dan sebagainya, dia buat kau-kau. Dia ni seorang yang aktif. Dia memang seorang yang main bola, main badminton, gym pun dia pergi. Bila aku mention pasal cardio pun rajin dekat atas treadmill dan sebagainya. Tapi bila volume tu terlalu banyak, bila kita check balik, dia punya result dia jadi slow. So apa yang aku advise dekat dia adalah kurangkan sikit volume exercise ni. Jangan terlalu drastik sangat. Jangan nak buat semua benda. Jangan all or nothing sangat. Bila kita dah adjust, kurangkan volume dia, result dia makin jadi lagi cepat. So inilah yang aku katakan tadi, kadang-kadang slow is fast, less is more. Alright, point yang nombor 4 adalah monitor dengan bijak. Alright, bila kita cerita pasal nak kurus, nak kurangkan berat badan, biasalah orang akan tengok berat badan dekat kita punya scale je. So kadang-kadang apa yang berlaku adalah sebenarnya badan korang dah nampak susut, tapi bila korang timbang, dia tak turun, dia maintain. So korang dah start rasa macam, tak ada result ke? Berat aku tak turun ke? Tapi sebenarnya apa yang berlaku kat korang adalah body recomposition. So muscle ni dia berat kan, tapi dia punya size dia kecil. So ini adalah sekilo muscle, size dia kecil je compare dengan sekilo lemak. Dia punya size dia besar. Ini yang pentingnya untuk korang monitor progress korang dengan bijak. Bukan sekadar timbang berat sahaja. Kalau korang boleh buat body composition analysis, lagi bagus. Korang boleh tengok apa yang naik, apa yang turun. Tapi untuk memudahkan korang, korang kena rasa, baju aku dah start longgar. Ataupun kalau korang rajin lah untuk ukur lilit perut korang dan sebagainya, korang boleh compare gambar lama korang dengan gambar baru korang, dah nampak badan korang. So jangan fokus dekat berat badan sahaja, sebab ini boleh kacau mental korang. So monitor dengan bijak guys. Itu sahaja topik ataupun poin-poin yang kita boleh borak dekat dalam topik ni. So bottom line is, kau jangan jadikan diet ni something yang sementara, tak sustainable. Kau jadikan dia sebagai kau punya lifestyle. Walaupun progress kau rasa slow, tapi dia steady. Kau jangan asyik nak kejar, nak kurus cepat, tapi kau fokus untuk aku ni nak sihat lama. Macam yang orang cakap, kalau kau jaga badan kau hari ini, nanti badan kau akan jaga kau. Alright guys, so itu sahaja video untuk kali ni. Korang jangan lupa like, subscribe dan komen kalau korang ada struggle ataupun benda ni berlaku dekat korang, ataupun dia berlaku, lepas tu korang dah tahu benda-benda ni dan come out dengan lifestyle yang baru dan korang dah dapat result. Korang share semua benda tu kat komen dekat bawah. Kita naikkan semangat semua orang yang tengah struggle nak kurus dan sebagainya. Jangan lupa untuk share juga dekat kawan-kawan korang. Okay, so itu sahaja video untuk kali ni. I'll see you on the next one. Stay safe and stay awesome. Ciao.